Hari ni Abang VN nak bawa korang ke Bandung, Indonesia. Alam dia yang sangat-sangat cantik dan juga kuliner dia yang kau kena cuba dekat Bandung. Tengok video ni sampai habis. 5 hari 4 malam di Bandung, Indonesia. Okay guys, hari ni daripada Malaysia, Baraniaga akan ke Jakarta, Bandung. Daripada Wonder Travel, jom. Dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Guys, kita akan ke Wush dengan Wonder Travel. Okay bang. Mantap bang. Terima kasih. Dari airport lebih kurang dalam 40 minit kita akan ke stesen Halim. Kita akan naik Wush untuk ke Padalarang. Sebab takut rindu makanan Malaysia. Jadi kena bawa ni. Sebelum kita nak naik Wush tu kan, aku bawa sambal Mak Oji. Sambal garing bilis dia. Okay guys, kita akan naik Wush ke Padalarang. Memang best pengalaman naik Wush ni. Kelajuan dia mencecah 348 km sejam. Okay guys, kita dah sampai. Kita dijemput oleh Bro Teguh kita. Sepatutnya boleh naik train untuk ke Bandung, tapi aku dijemput oleh staff Wonder Travel. Okay guys, kita dah sampai dekat Grand Pacific dekat Bandung ni. Kejap lagi kita keluar makan. Alhamdulillah memang selesa. Lepas tu kita keluar untuk makan malam. Guys, kita dekat Iga Bakar Mas Giri. Untuk makan malam ni aku ambil yang berdekatan dengan hotel je. Aku order yang simple-simple lah. Macam sate kambing ni, Iga Bakar dengan Iga Black Pepper. Total dia semuanya berharga RM324,000. Sebelum balik hotel tu, wife aku nak beli slipper tau. Kita singgah dekat House of Donatello. Memang cantik-cantik dan murah-murah kasut kat sini. Okay, pagi ni hari kedua kita cari sarapan. Atas nama Nabila. Aku dengan wife bersarapan di Jaya Mandiri. Dekat sini yang best kopi dia tau. Okey ya, sarapan pagi 2 menu ya kak. Aku sarapan nasi lemak Mandiri dengan bubur di Jaya dia. Suasana pot sarapan kat sini memang klasik. Sesuai lah, tenang je. Harga sarapan aku kali ni hanya RM61,000 je. Okey, supir Teguh kita dah sampai. Kita nak cari makan tengah hari pula. Dekat mana pot dia? Ini pot paling best. Pesona Kampung Sunda. Memang nampak macam kampung-kampung kat sini. Menu-menu kat sini dengan susunan dia memang nampak macam orang lama-lama, macam dalam kampung-kampung macam tu. Banyak sangat pilihan yang nak pilih, tak tahu yang mana satu. Semuanya sedap-sedap, nampak best. Rasa teh dia ni kan memang klasik. Lepas tu kau nak bubur pun ada kat sini. Alhamdulillah, aku rasa menu-menu Sunda ni memang patut kau cuba kalau datang ke Bandung nanti. Total makan kat sini RM298,000. Kita mengarah ke Lembang lebih kurang dalam 1 jam kita sampai ke floating market. Kalau bersama dengan keluarga, bawa anak-anak masuk dekat sini memang sangat-sangat best, meriah. Selain daripada aktiviti yang best tu, kat sini ada jualan atas perahu. Macam-macam makanan, macam-macam kuliner yang kau boleh dapat kat sini. Memang susah nak dapat pengalaman ni dekat mana-mana. Kalau kau suka aktiviti lasak, boleh cuba yang ini. Wah, rasa macam dekat alam fantasi kan, bila burung-burung kita bagi makan naik atas badan macam ni. Ini paling best, Sensort Perfumery. Dekat sini kau boleh custom tau minyak wangi sendiri. Dekat sini staff dia akan guide korang daripada mula sampai akhir, sampai terhasil dengan satu minyak wangi yang orang lain tak ada. Kau je yang ada. Jadi malam aku nak makan ringan-ringan je. Kita ke pinggiran Lengkong Kecil. Sambal. Okey. Rindulah pula masakan Malaysia. Ambil keputusan lah untuk buka sambal Mak Oji ni. Kena dengan bubur, kena dengan nasi goreng. Best. Okay guys, hari ketiga kita nak ke Ciwidey. Siap. Perjalanan ke Ciwidey lebih kurang dalam 1 jam 30 minit lah. Aku sampai ke Kawah Putih. Pengalaman naik ontang-anting van oren ni, van kecil ni kan, dalam 20 minit sampai ke Kawah Putih. Subhanallah, memang cantik sangat-sangat. Kalau korang datang ke Bandung, tak datang Ciwidey Kawah Putih ni, memang rugi sangat-sangat. Dekat sini memang sejuk. Jadi jangan lupalah bawa baju lengan panjang tu. Ambil lah gambar sepuas-puasnya. Memang wajib lah datang dekat sini. Untuk makan tengah hari, aku makan dekat-dekat kat situ je. Pawon Kang Bima. Makan makanan Sunda dalam ledang teh. Yang ini makanan-makanan Sunda juga tau. Memang sedap-sedap lah. Aku order nasi liwet ni. Iga bakar ni wajib tau. Sate kambing dia dan lauk-lauk yang lain. Memang best. Pedas tu jaga tau. Total aku makan hari ni cuma RM251,000. Terus ke Bandung, jangan lupa singgah dekat Alam Moda. Mesti korang tak percaya harga-harga kain yang ada kat sini. Semuanya cantik-cantik. Nak kain list ni. Berkualiti dan murah sangat-sangat. RM1,210,000. 2 meter tau. Murah tak murah. Malam pula aku ke Braga. Dekat sini memang meriah sangat-sangat. Bandung korek api, kacamata, jam tangan, sepatu, baju, kudu merek nu terkenal, bari mutlak original.
Jangan lupa singgah tempat viral ni, tiramisu by Kokomori. Dapat juga merasa aku dengan wife Snow Mountain Matcha. Beli jugalah crispy brownie ni buat merasa memang best lah. Suka wife aku. Korang tahu tak, dalam sibuk-sibuk ni kan ada pot hidden gem tau. Banyak sebenarnya. Ni salah satu dia. Masuk lorong dia gelap, rasa takut je kau. Tapi kah sampai kat belakang ni The Hook. Tempat dia betul-betul romantik. Tenang je. Tak sangka aku dalam sibuk-sibuk tu ada pot yang relax macam ni. Kalau sampai Braga, cari pot-pot yang macam ni. Mesti ada. Nak hilangkan bosan malam, kita pergi melawat saudara kita. Korang datang je dekat Asia Afrika ni, semua sporting. Hari keempat aku dengan supir Dani. Dia ni pun sporting tau. Jom kita sarapan pagi. Pos sarapan yang best ni nama dia Teduh Coffee. Pokok-pokok pinus banyak kat sini. Boleh kena bakso, kena bubur. Menu-menu dia memang sempoi. Lagi-lagi dia punya bakso. Aku suka sangat-sangat. Serius bang, kalau datang dengan family kat sini memang tenang lah bawa pokok macam ni kan. Total sarapan pagi aku 126,000. Pot yang aku nak bawa ni mesti awet-awet suka. Ini dia mercusuar. Ala-ala istana Disneyland macam tu kan. Dekat sini pun ada kafe. Tapi yang paling best, nampak seluruh kota Bandung daripada atas ni. Pemandangan dia cantik sangat-sangat. Memang tak rugilah datang sini. Kalau nak makan tengah hari, tempat yang estetik, yang cantik macam kampung-kampung, datang dekat Kampung Daun. Menu dekat sini pun menarik tau. Yang paling best dekat dalam dia, penuh dengan flora. Tenang je, sejuk je. Rasa macam nak tidur pula kat sini. Makanan dah sampai. Wah, orangnya ganteng-ganteng di sini ya. Aku order nasi teri bakar dan juga bebek. Boleh try juga air kelapa lemon dekat sini. Serius, puas hati sangat-sangat dengan makanan dia. Supir Wonder Travel tu memang pandai lah cari tempat makan. Dah lah menu kat sini sedap-sedap, best-best. Tempat dia pun tenang je. Hilang stres aku sekejap lah. Total yang aku makan tadi semuanya 407,000. Malam terakhir aku ada dekat Bandung, aku ke Iga Siliwangi. Kalau kau nak tahu, pot ni memang popular tau. Orang tempatan ramai datang makan kat sini. Apa yang buat aku tertarik makan kat sini? Ni dia, hidangan 1 meter dia ni. Nama dia penyetan Iga Konro. Boleh makan 4 ke 6 orang. Kalau datang Indonesia memang aku buru Iga lah. Nak Iga yang jenis lembut macam ni. Yang ini dah boleh masuk list korang dah. Iga Siliwangi dekat area Bandung ni. Total dia 590,000. Okey, Alhamdulillah hari ni hari terakhir di Bandung sebelum kita nak ke airport Jakarta. Apa kata kita singgah dekat Kartika Sari ni untuk beli oleh-oleh bawa balik untuk jiran-jiran ataupun adik-beradik kita. Kalau kau nak tahu, Kartika Sari ni tempat ni memang top untuk beli oleh-oleh. Kita terus ke Jakarta. Fly. Perjalanan ke airport menaiki kereta lebih kurang dalam 2 jam lebih sampai ke Soekarno-Hatta. Okey guys, kita dah nak gerak balik. Apa-apa pun jangan lupa Wonder Travel. Contact Wonder Travel untuk datang ke Jakarta, Bandung. Agensi mana lagi nak collab dengan abang lepas ni?